warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ahli panel kita pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik iaitu aspirasi serta hala tuju pendidikan negara Malaysia dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan merupakan tunjang utama dalam membangunkan model insan yang berkualiti. Jadi untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Dr. Nisa, apakah aspirasi utama pendidikan negara Malaysia pada masa ini? Okey, terima kasih Tasha. Jadi aspirasi utama pendidikan Malaysia ni dia telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 sehingga tahun 2025 yang menekankan kualiti, akses, perpaduan dan juga kecekapan dalam pendidikan. Selain itu, aspirasi utama pendidikan ini juga dia bertujuan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Selain itu, aspirasi utama pendidikan Malaysia ini juga dia bertujuan untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing di peringkat antarabangsa dan juga global, pelajar yang beretika dan juga pelajar yang mempunyai kemahiran abad ke-21. Selain itu, teknologi digital juga turut menjadi salah satu sebagai pemangkin kepada perubahan dalam pedagogi pengajaran. Sebagai contoh, seperti kaedah pengajaran iaitu cara penyampaian guru-guru kepada pelajar dengan menggunakan projektor LCD untuk memancarkan bahan-bahan pengajaran. Jadi pendidikan di negara Malaysia ni tidak hanya menumpukan kepada kecemerlangan akademik sahaja, tetapi dia menumpukan kepada pembangunan sosial dan juga pemikiran yang kritis. Sangat menarik, Doktor. Tapi jika dilihat daripada realiti semasa, Puan Humaira sebagai guru yang berpengalaman, saya ingin bertanya kepada Puan, apakah pandangan Puan tentang pelaksanaan aspirasi ini dalam bilik darjah? Baiklah, terima kasih Natasha. Pada pandangan saya, pelaksanaan aspirasi ini adalah sangat penting dalam bilik darjah kerana dia merupakan satu tunjang utama untuk seseorang guru itu mewujudkan suasana kelas ataupun secara mudahnya persekolahan yang kondusif untuk semua murid-murid. Seperti kita tahu, melalui aspirasi inilah seorang guru itu boleh berkhidmat secara profesional dan mengajar murid-murid untuk membaca, mengira, tak kira lah mereka tu daripada kelas bawahan ataupun kelas atasan. Tetapi seperti kita tahu, dalam sistem pendidikan pasti ada cabaran, terutamanya bagi guru-guru yang belajar di maktab lebih dahulu kerana pada waktu itu kan kita tahu yang penggunaan teknologi ni tak berleluasa. Tetapi pada masa sekarang, untuk memenuhi aspirasi negara, kita perlu juga menekankan penggunaan teknologi dan media-media digital di dalam pendidikan. Walaupun agak sukar untuk saya ceburi dalam bidang ini, tetapi sebagai seorang guru yang profesional, saya perlulah bersifat tegas dan juga kreatif. Dan semestinya inovasi dalam sistem pembelajaran yang saya akan sampaikan kepada guru saya nanti. Jadi saya rasa sebagai seorang guru yang jiwa pendidik, kita hendaklah berusaha dan juga mahir di dalam bidang-bidang pendidikan agar kita dapat mengajar murid secara kondusif dan juga holistik lah supaya diorang dapat pendidikan yang seimbang. Terima kasih Puan. Sebagai raja pula, apakah sebagai mahasiswa yang bakal menjadi guru, bagaimanakah anda melihat cabaran yang bakal dihadapi oleh guru dan apakah peranan guru sebagai dalam mendukung hala tuju pendidikan negara? Alhamdulillah, saya melihat peranan guru ni dia bukan sahaja sebagai seorang mendapat ilmu ataupun sebagai seorang pendidik, tetapi dia juga merupakan seorang pembimbing dan juga inspirasi kepada pelajar atau kata mudah merupakan seorang idola kepada pelajar. Dan kita juga perlu sentiasa untuk sentiasa alert untuk menghadapi cabaran seperti pembelajaran abad ke-21
dan juga penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dan saya juga percaya bahawa seorang guru yang berjiwa pendidik ni, dia akan sentiasa bersemangat untuk menghadapi cabaran semasa dan juga yang akan datang. Satu perspektif yang sangat baik, Raja. Jadi perbincangan kita untuk sesi pertama ini akan ditangguhkan dan kita akan kembali selepas. Dan kita kembali balik kepada sesi perbincangan kita yang kedua. Jadi saya ingin bertanya kepada Dr. Lisa, bagaimanakah kita ingin memastikan guru-guru ini berjiwa pendidik dan bukan hanya menyampaikan silibus semata-mata? Okey, jadi salah satu cara untuk kita memastikan guru-guru di Malaysia benar-benar benar-benar mempunyai jiwa pendidik adalah dengan cara menanamkan semangat profesionalisme dalam diri setiap guru sejak daripada awal mereka memulakan latihan mereka. Jadi sebagai contoh, dengan menyediakan kursus latihan perguruan yang menekankan aspek pedagogi yang kreatif dan juga inovatif untuk memastikan guru-guru di Malaysia benar-benar mempunyai jiwa pendidik dan tidak menyampaikan silibus semata-mata kepada pelajar mereka. Selain itu, guru-guru di Malaysia juga memerlukan sistem sokongan yang mantap agar guru-guru di Malaysia tidak terbeban dengan kerja-kerja pentadbiran yang boleh menjejaskan kekuatan guru-guru di Malaysia terhadap pengajaran dan juga pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru-guru kepada pelajar mereka. Saya setuju dengan pendapat doktor. Selain daripada itu, selain daripada pihak kerajaan, saya rasa pihak pentadbiran sekolah juga boleh memainkan peranan dalam membantu menghasilkan seorang guru yang profesional, yang bukan sahaja mengajar tapi juga membimbing murid lah. Seperti yang saya katakan tadi, pihak-pihak pentadbiran, majikan kita iaitu guru besar di setiap sekolah mungkin boleh mengadakan satu kolaborasi antara satu sama lain dengan menjemput guru-guru daripada setiap sekolah, mungkin secara peringkat daerah, peringkat negeri ataupun gunanya peringkat kebangsaan antarabangsa. Melalui kolaborasi antara sekolah, maka kita boleh berkongsi idea dan juga ilmu yang setiap sekolah ni berbeza-beza. Jadi daripada kolaborasi ini, kita dapat membantu guru-guru yang sudah mengajar di sekolah untuk mengadaptasi dengan sistem pembelajaran terkini. Terutamanya apabila kita mengadakan sesi di mana guru-guru lama dengan guru-guru baru seperti Raja, di mana kita berkongsi pengalaman. Di situlah kita dapat meningkatkan lagi kita punya kemahiran untuk kita mengajar murid-murid lah. Jadi apa yang saya simpulkan, pihak pentadbiran sekolah pun perlu memainkan peranan dan tak bolehlah hanya melepaskan tangan kepada pihak kerajaan semata-mata. Benar tu Puan Humairah. Sokongan daripada masyarakat juga penting. Kita tidak boleh untuk hanya mengharapkan guru untuk mendidik anak-anak kita. Ibu bapa juga perlu turut serta dalam membentuk persekitaran yang kondusif. Selain itu, pihak komuniti persekitaran kita juga memainkan peranan yang penting. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita, dan kesimpulan yang dapat saya lakukan adalah aspirasi pendidikan negara adalah untuk melahirkan kesan yang seimbang dan berkualiti, tetapi kejayaannya bergantung kepada orang sekeliling, terutamanya guru. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi harus membimbing generasi akan datang. Akhir kata saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada ahli panel kita dan diharapkan agar pendidikan negara kita dapat berkembang maju dan bersaing di peringkat global. Terima kasih Dasha kerana menjumpa kami semua pada sesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Pada hari ini, saya dan juga 3 orang rakan saya akan membuat pembentangan bagi kursus pengantar pengajian pendidikan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Negara Malaysia.
Baiklah, terlebih dahulu, mesti kamu semua tertanya-tanya apakah itu maksud aspirasi pendidikan, bukan? Jadi, aspirasi pendidikan adalah satu hasrat yang harus dicapai dalam sistem pendidikan negara Malaysia. Hal ini juga membawa maksud bahawa setiap negara mempunyai sistem pendidikan masing-masing, dan setiap negara itu juga mempunyai aspirasi yang mereka tekankan di dalam mereka punya sistem pendidikan. Pelan pembangunan pendidikan di Malaysia berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan di negara kita secara keseluruhan. Maksudnya, negara kita perlu mencapai satu tahap di mana semuanya sama dan seimbang. Antara aspirasi yang kita sedia maklum adalah tentang akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan, di mana setiap kelima-lima daripada perkataan tersebut membawa maksud yang tersendiri yang akan diterangkan oleh sahabat saya sebentar sahaja lagi. Melalui sistem pendidikan kita yang mempunyai aspirasi, maka kita dapat menyumbang kepada sistem pendidikan yang berprestasi tinggi dan sejajar dengan negara-negara yang lebih maju. Terdapat 5 aspek utama yang ditekankan dalam aspirasi pendidikan, iaitu yang pertama adalah akses. Akses ialah di mana setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak untuk mendapat kesamarataan dari segi peluang dalam pendidikan. Yang kedua adalah kualiti, di mana setiap kanak-kanak akan berpeluang untuk mendapat pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan peringkat antarabangsa. Yang ketiga adalah equity. Equity ni adalah memberi peluang pendidikan yang adil dan saksama kepada semua pelajar, termasuklah golongan berkeperluan khas dan juga pelajar daripada luar bandar. Yang keempat adalah perpaduan. Perpaduan ni dia membentuk sistem pendidikan yang memupuk perpaduan nasional dalam masyarakat majmuk Malaysia. Dan yang terakhir adalah kecekapan. Kecekapan yang dimaksudkan adalah dengan memastikan sumber pendidikan seperti tenaga pengajar, kemudahan dan juga peruntukan kewangan digunakan secara optimum. Jadi, yang seterusnya ialah hala tuju pendidikan. Hala tuju pendidikan Malaysia bertujuan untuk melahirkan modal insan yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing selaras dengan keperluan abad ke-21. Seterusnya ialah langkah yang boleh diambil bagi menyokong hala tuju negara. Iaitu yang pertama ialah dengan menekankan pendidikan berkualiti dan inklusif dengan melibatkan semua murid. Yang kedua pula ialah meningkatkan penguasaan dalam STEM dan TVET. Seterusnya ialah mengukuhkan pendidikan digital dengan memanfaatkan teknologi yang terkini. Dan yang terakhir ialah pembangunan sasiah dan nilai murni dalam diri setiap murid. Seterusnya adalah langkah memupuk guru berjiwa pendidik. Yang pertama, kita ada latihan tahunan perguruan yang holistik. Latihan berterusan untuk guru adalah penting bagi memastikan mereka sentiasa dikemaskini dengan kaedah pengajaran yang berkesan dan inovatif. Latihan yang menekankan aspek pedagogi, psikologi murid dan pengurusan kelas dapat meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua adalah pemantapan nilai dan etika keguruan melalui kursus. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga role model kepada murid. Kursus yang memfokuskan kepada nilai-nilai murni seperti integriti, kesabaran dan kepimpinan dapat membantu guru dalam menjadi pendidik yang lebih berkesan. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi dalam pengajaran. Guru perlu didedahkan kepada teknologi seperti aplikasi pembelajaran, alat pembelajaran interaktif dan kecerdasan buatan iaitu AI bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran. Ini juga membolehkan guru lebih kreatif dalam menyampaikan ilmu dan menarik minat murid. Yang keempat adalah sokongan berterusan dan komuniti pendidikan. Guru memerlukan sokongan daripada pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan kesejahteraan mereka.
Komuniti pendidikan seperti forum guru, seminar dan jaringan sokongan profesional dapat membantu guru bertukar idea dan menyelesaikan cabaran dalam pengajaran. Dan itu sahaja daripada kami. Jika terdapat soalan, anda boleh tinggalkan di ruang komen. Sekian, terima kasih.